Pada 21 Februari 2026, tanggal 3 Ramadan, kita sedang melaksanakan Ansarcom Iftar Jama'i untuk Ansarian dan ahli keluarga. Jadi hari ini kita sediakan pelbagai juadah lah. Yang utamanya of course daripada Ans Catering yang menyediakan juadah seperti ayam percik, ayam masak merah, acar timun dan kuih-muih lah, pelbagai hidangan termasuk juga roti john. Begitu juga hidangan yang disediakan oleh Ansarian sendiri yang sudi untuk menyumbang pada hari ini. Pelbagai juadah telah dihidangkan untuk berbuah puasa dan semua ahli keluarga dan juga ansarian yang hadir, kita ucapkan terima kasih kerana meraihkan bersama-sama dengan kita Iftar Jama'i 2026. Mudah-mudahan perkumpulan ini, gathering ini merapatkan ukhuwah silaturahim kita insya-Allah, dan kita dapat melalui bulan Ramadan tahun ini dengan lebih menjadi the best of us. Kita dapat berkumpul dengan suasana yang aman, damai, tenang, ceria dengan warna-warni ansarian lagi. Hari ini kita tak ada tema color ya, semuanya bersetuju untuk pakai macam-macam warna. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, malam ini sangat meriah ya. Sama saya tamu sini, kita akan meneruskan dengan beberapa acara, iaitu duit raya. Sangat tidak sabar mereka ya. Dan juga pencerahan goodies kepada semua ansarian, dan juga kita akan tutup dengan pemberian hadiah kepada mereka yang mengungguli monthly average step untuk bulan Januari. Semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Terima kasih semua kerana sudi menjayakan, termasuklah tim Ansarcom sendiri yang sudi bertumpus-tumpus menjayakan sesi pada hari ini, termasuk deco team dan semuanya sporting. Dan insya-Allah moga-moga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua, menjadi sempadan iman untuk kita berubah daripada yang tak baik kepada yang lebih baik insya-Allah.